Assalamualaikum. Saya on fire. Meledak. Okey Ru. Buat apa ni malam-malam ni? Malam-malam ni confirm talent kita tidur. Tidur. Yes. Bukan konten tersingkir. Bukan. Kau nak kau ambil yang baru. Nak ambil yang baru. Nak tambah lagi. Kan dia perlu tanya kita plan. Surprise. Surprise tu mesti ada. Cumanya bukan malam ni. Dan alang-alang kita kat office ni esok pun cuti. Lepas tu Jadi kita nak buat something apa? buat something tu buat apa adalah kami nak prank kau depa kata aku dah tak semangat dah nak buat benda ni sebab view aku kurang. Tapi yang aku cakap tu betul. Betul. Tak ada semangat dah. Tak semangat. Alamak jangan gitu. Sebab dia betul apa? Tak nak kalau hantar semangat tak buat konten ni. Okay, so macam tu lah cerita dia. Kami nak prank dia call cakap macam aku dah tak boleh tahan kot, kena bagi bos Nazrul je handle empo kot. Aku nak belah daripada channel satu. So jom kita tengok depa jawab apa. Let's go. Apa dia dulu? Laki lah laki. Ai. Haji aku dah macam dapat expect Bos, apa cerita ni bos? Tapi tak apa kalau dia sedih ni dia peranan dia lain sikit. Okay, kita try. Tidak apa. Tidak malu. A little later. Hello, the person you Aku rasa dia letak lah mak. Okey, cuba ke Faiz. Hello. Assalamualaikum. Salam. Baik kat nak? Kat rumah. Kat rumah. Dengan apa? Dengan Ayat. Oh, Ayi dah tidur kan? Siapa? Ayi. Tak lah. Faiz, apa nak beritahu sesuatu ni? Apa? Apa rasa takut apa nak keluar daripada Nasfa sebab apa ingat Alfa nak bagi bos Nazrul je handle. Kenapa? Alfa Kenapa? tak boleh lah. View Alfa pun teruk. Lah. Awal. Ini. Awal lagi tak Ya. untuk 2 minggu nak dekat sebulan lah ni. Alah. Cinta dulu. Sebab sekarang pun orang dah nampak dah. Sekarang orang dah nampak dah. Tak nampak follower sama je. Dekat. Alah. Ini awal lagi. Aku rasa apa tak boleh buat tau. Sebab dia kan dulu kan Alfa kan jarang post konten. Lepas tu dia mungkin orang lain ni tak nampak sebab Alfa tak pikat diri Alfa pikat diri Faiz. Alah, tak apa. Okey je. Sebab kita pun macam awal lagi. Sebab kita tak rasa dah macam benda ni awal lagi. Tapi agak suka nak handle apa semua. Tapi bagi lah bos Nazrul je handle apa. Ni dah bincang dengan bos Nazrul. Belum esok Alfa ingat dia ada aku kat office. Kalau Alfa nak bincang tu dia ada kat rumah tak? Tak Ya. Darwish pun tak ada. tak ada. Saya lagi. Ha? Bos bincang dengan Nazrul. Tak payahlah aku ambil keputusan lagi. Tapi Alfa bagi tahu lah sebab kalau Alfa ni jenis kalau Alfa tak mau sesuatu tu Alfa tak fitrui lah office. Alah, biasa kita Pak Izman memulakan aku tak ingat Taufak. Tengok Kak Is pun macam tak suka Alfa, jarang tak rapat dengan Alfa. Mana ada? Asyik kilap PRO ya. Tak ada dah. Tadi kita nak pergi hantar kisah. Oh ya ke? Pergi hantar kisah dekat miskin tu. Lepas tu sebab lewat ni sebab apa ni? Kita tinggal barang. So pergi patah balik. Tak Alfa rasa Alfa tak boleh ke? Apa? Bos. Betul. Sofa. Sekejap.
Apa kali ni saya dah bincang dulu. So maknanya tak payah ambil kursus lagi. Ni tu ada ngayik ke? Ya ni. Siap. Tak apa. Jangan cakap ngayik pula. Tak. Okey. Tak apa nanti kita balik. Tak apa. Terima kasih Pak Im mendengar. Assalamualaikum. Salam. Apa? Dek sikit hangkau lagi. Hangkau lagi. Tuan cakap aku rasa hang pernah dengar aku. Jadi aku dah sembang dengan Faiz kan. Tapi ni aku nak direct dengan hang. Lepas tu orang cerita hang tak boleh ni. Macam tu lah Risha. Baik orang bincang pasal tu. Pasal tu lain. Kita ambil take time dulu. Macam cakap sangat. Tak apa boleh je. Sebab dulu sekali dah. Nak tanya pendapat. Hello. Assalamualaikum. Salam bos. Yo. Pasalnya Afar tak perlu jelaskan banyak-banyak tu. Asal Ayat dengar Afar cakap dengan Faiz tadi. Cakap apa? Ayub pun persiap hari ni. Apa tu? Tak ada lah. Afar ingat Afar dah tak boleh go dalam tim naskah ni. Afar ni tak layak jadi leader. Wah, apa benda bos cakap ni? Betul. Sebab tengok ni, tengok view Afar baru post sejam tak sampai 5k Kita baru nak mula. Kita buat sama-sama lah. Kan kita dah janji. Tapi kesian kat macam Ayik, kat Faiz, tak ada kat apa lah. kat ni, kat depa semua lah. Macam tak boleh nak Afar tak boleh nak go kampung untuk popak kampung kalau kat konten Afar ingat Kami okey je. Kita okey je. Sumpah kita okey. Kita lagi fine lah macam tu. kami ingat ni Afar ingat macam nak bagi Nazrul handle korang je sebab dekat konten Nazrul korang boleh popak sikit. Jangan macam tu bos. Jangan macam tu. Jom kita jumpa lepas esok cuti. Jom lepas Boleh lah. Kat lepas mana? kita borak. Boleh kat mana? Kat mana? Boleh. Kita pergi kat apa? Kita orang kereta. Ya, bos Nazrul tak ada tu. Dia kat office. Tak ada. Kita bukan kat office tu, kat rumah. Oh ya. Kat rumah. Tapi Afan macam malah lah sebab ni kan kakak M ni kan tak berapa nak sihat sikit. Tapi bos tak payah bos. Sedia. Afan tak catori kat bos Nazrul ni sebab Yon kalau ni nanti dia terasa apa pula. So Afan nak tanya pendapat Ayik tu lah. Kalau ayah tak setuju sebab kita boleh buat, kita boleh kayuh lagi. Kita awal lagi. Okey, kita pergi konten sama-sama lepas ni. Ya, Afan pun tak harap pecah konten sebab Afan bukannya idealist. Tak apa, sama-sama kita satu tim. Lagipun kan Ayik apa macam orang lain kan bawa harapan family. So bila Alfa tak berjaya untuk naikkan korang, Alfa jadi macam aduh. Oh, jangan macam tu bos. Kita baru lagi bos. Tak ada apa. Kalau anda kata macam ni, orang macam kita percaya pada rezeki kita. Kita usaha je. Kita boleh lagi sebab kita awal lagi bos. Jangan sampai nak macam tu. Tak boleh macam tu. Sebab awal lagi lah Alfa rasa better kita buat keputusan macam ni terus. Kalau lambat nanti lagi sakit. Tak apa. Kalau anda kata yang sekurang-kurang ni kita dah berusaha. Kita dah mula. Kita ni sama-sama. Kita dah berusaha sama-sama. Baik cakap dah macam mana mula kita pun kita ada sama-sama lah. Jangan berhenti macam tu. Boleh, kita boleh sebenarnya. Serius. Kalau Ayik tolong beritahu bos Nazrul sekejap boleh nanti kalau dia balik kau ada sekarang. Sebab Alfa macam segan nak cakap sebab sebelum ni Alfa dengan dia beria gila nak buat benda ni tapi Alfa lelah Alfa nak undurkan diri. Kita Ayik tak adalah bagi tapi kita try bincang. Tapi try kalau dia balik ke depa. Okey boleh. Tapi tak payah boleh. Kita boleh serius. Tapi Alfa rasa tak boleh sangat sebab boleh. Dia teruk sangat lah. Memang okey. Kan sebelum ni kan bos macam tak post konten tu kan. Ni kita baru nak kecap balik ni. Nak kecap balik. Dah kecap lah. Boleh. Ayat tahu sebab
ni Alpha first post banyak konten. Sebelum ni Alpha tak pernah post banyak konten. Sebab tu kita baru nak mula bos. Alpha asal ni tengok macam mana. Okey, tak pun macam ni bang, macam ni. Kan, okey, kalau masalah contoh kan, okey. Kalau masalah macam Elong kan, macam Elong kan kita orang kan. Betul. Ya, Elong bagi tak bang. Lepas tu kita kecap dulu, naik, nanti dia bilang banyak, apa kami okey lah. Yo kau nak okey macam tu. Saya okey je, Ayub. Kita Ayub bersyukur gila kan. Kalau kita macam dah, Ayub dah masuk tim macam ni kan, orang dah kenal tu pun dah bersyukur lah. Tapi habis tu kalau kami bayar orang nak makan apa? Korang ingat hidup KL ni senang ke? Tahu bos, tapi sekurang-kurangnya kita lepas-lepas ni kalau kami dapat lagi macam screen time semua tu kan, mungkin ada job-job kan. Saya Ayub baru berapa dekat orientasi tu pun lah ada orang bagi review. Tak boleh ayat kerai aku abang tu cakap Alpha down gila ni. Alpha tak tahu nak ni sebab dulu Alpha ada juga AI untuk meluah, macam AI Syami Kanda apa untuk meluah. Sekarang kan Alpha ni duduk dengan bini bini juga tak sihat, takkan nak meluah kat dia. Ya bos, saya faham. Tak apa bos, kita boleh bos, serius kita boleh. Kita mula sikit ni, insyaAllah boleh. Saya berhenti lagi bos, boleh ni bos. Tak apalah kalau macam tu. Okey bos. Bos. Assalamualaikum. Relax bos, minum air banyak. Tenang ya. Okey. Dalam Bos lain lah bos. Bos lain. dia berkata aku Okey, kau cukup okey. Okey, deal. kita boleh ambil tambah. Dia bagus lah. Dia fikir sampai ke tahap. Sampai Dia sanggup nak potong gaji dia supaya kita tak apa, bayar gaji separuh pun tak apa. Kami silap menilai masa malam tersingkir tu. Ya, itu bagus. Bagus gila. Ya. Tapi aku tengah menanti kalau dah dia call aku kan. Ikut dia call aku kan. Tahu. Okey. Sebab Kak Faiz pun tak bersama. Okay, faham. Sebab dia ni dia apa-apa, dia suka call aku. Dia akan Check. semalam aku pergi hospital ke semua dia call. Betul. Okay, alright. Okay, so Kau perempuan. aku kau perempuan Abang kata aku mengadu kat Okay, aku cakap ngadu lah. Mengadu kata aku nak mati dah. Okay, alright. Okay, boleh. Abang kata aku sabuk ni. Sabuk je. Aku sabuk ni. Aku tak boleh ingat cakap banyak-banyak lagi. Ingat Tuhan ni mampu. Hang kata hang nak hancurkan semua shit, tapi hang jaga batas hang dengan Tuhan dulu. Wani Aku tahu tak tengok aku. Number is not in service. tak ada apa-apa. Masalah. Number is not in service. Siap. Aji kau atir media atir. Sudah Haji. Hello, madam. Hello, ya. Madam, Mega dengan Abang Nazrul ke? Kat office. Kenapa tu? Oh, ya ke? Oh, Abang Nazrul, okey ke? Kerja dia tak sihat ke apa ke? Okey? Okey je. Tak ada apa masalah pun. Oh, Kenapa? nak cakap boleh? Boleh, kenapa? Tak cakap kejap ke? Kenapa? Nak cakap dengan ni ke? Abang Nazrul. Okey, sekejap. Hello, yo, Hello, bos. Ya. Ya, bos, tadi Bos Alfa dia quiet. Okay, pasal? Bos Alfa kata dia tak nak buat live YouTube. Itu lagi tahu aku pun. Dia segan bos. Tapi bagi Aib, kita kata dia tak sampai berapa minit lagi, sejam berapa ribu. Dia kata dia down gila lah. Dia kata Aib, Betul ke ni kau yang buat cerita ni? sumpah lillah bos. Oh iya, okey. Dah masalah dia tak ada beritahu aku apa pun. Dia kata dia segan. Lepas tu saya cakap kita baru lagi bos. Lepas tu dia kata dia tahu lah sebab video macam ni, sebab banyak sangat dulu
tak post konten sangat. Dia kata dia tak boleh nak bawa nama kami, takut kami ni lah. Tak ada, kalau apa-apa dia kena bincang aku dulu, takkan dia nak macam ni. Kalau aku nak pergi seorang, aku susah. Kalau macam tu, baik kita bubar je tu. Apa kita buat dia cakap jangan dah macam tu kan. Kat bincang dulu elok. Macam kalau contoh kalau ada masalah kewangan ke macam kami bayar berapa pun kami okey, sebab yelah kami Dah, dia bukan soal masalah bayar ke apa semua, sebab benda ni dia kena ada support each other. Tapi kalau aku seorang je and then overall tak boleh, better baik kita bubat. And sebab benda ni pun awal aku rasa, so takkan Aufo nak cakap macam tu. tak mungkin dia ada masalah sikit kot, tapi mungkin biasa bawah tahun kan kita naikkan semangat dia lah. I rasa Faham. kita pun baru lagi. Itulah. Ya, betul. Sebab konten pun baru post konten kemasukan apa semua je. Kita baru lagi kan, tapi insyaAllah tu boleh tu sebab dia mungkin biasa bos kita dah usaha kau lepas tu view macam tu pula kan. Tapi mungkin tu lah macam cakap dia terasa dia macam rasa tak boleh nak grow kan nampak aku tak tahulah. Tapi kalau bagi boleh je sebab kita baru lagi. Yalah, kalau dia pun tak boleh, apatah lagi aku, sebab aku ni pun bergantung dengan dia juga. Sebab tu lah. Sama-sama kan. Ya, so kalau dia nak ni, aku pun memang terpaksa juga tapi dia tak nak cakap apa pun kat aku. Kita try bincang dulu kan, sama-sama kan. Boleh tu semua yang biasa lah kita. Dia suruh cakap kalau nak cakap macam ni tak boleh lah. Kalau kita bincang mungkin boleh. Faham, tapi patut lah tadi petang dia main office, dia macam ambil mood semua. Lepas tu dia balik awal, aku duduk kat office lagi ni. Aku ingat kau dia tak adalah macam ambil mood pun, semua dia macam tak cakap sangat Okay, tak apalah, kita sama-sama support apa dia bos. Kita kan Faham. cuba kita kata semak kat dia, kita tahu dia media ni pun tak apa sihat, semua banyak benda fikir. Faham. Kalau macam tu hampir umur dia. Dah dilepak dah tadi, tapi dia kata dia tak nak keluar sebab Miami tak apa sihat. Dah tak payah keluar, hampir lepak umur dia je lah. Hantar lagi ni borak dengan dia, sekali aku sampai. Boleh je. Hang siapa kat rumah? Hang apa dia tu Hang call Aufo lu tengok macam mana boleh tak pi. Okey baik. Bodoh. Tak gini. Kau tu nak ambil mic ke tu? Tengok jangan ni kan. Hang marah, hang duduk main aku sekarang terabut ni. Kau kakak. Ini juga. Boleh je. Dalam. Semua boleh. Apa dia? Lepak kat kosong lah bos. Lepak kau tak payah lah. Tak payah mai aku duduk sabut ni. Tak kita lepak-lepak lah bos. Aku rasa tak payah kot. Tak payah baik. Sebab dia kan dengan ni tak apa nak sihat lagi. Aku sabut ni fikir. Awak bos hang bagi tahu bos Nazrul dah kau? Tak ada borak macam tu je dengan dia tadi. Hang borak pun lah. Borak cakap macam tu, bagi kita semangat semua. Usaha sama-sama. Awak cakap awal kan. Tidak biar aku call dia dulu. Aik tolong bagi tahu bos Nazrul sekejap boleh, nanti kalau dia balik kau call dia sekarang. Sebab aku nak tanya pendapat hampa lu. Patut kau. Kalau Air tak nak bos. lagi kalau Amai ni payah aku kalau ni jenis marah orang tau, marah Amai aku marah orang nak terasa Okay bos. Bos apa-apa bagi tahu kau je lagi. dah tak marah tak. Okay bos. Lepas tu anak ambil apa kat bos Nazrul ambil apa kat bos Nazrul. Borak macam biasa bagi tahu benda tadi tu lah. Aduh, aku patutnya aku kena cakap dengan dia. Aku berasa okey tadi. Ada aku suruh abang. Yo, 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 yo,
tu pun saya cakap sendiri. Tak apa, tak payah Mas. Okey bos. Sorry bos. Ai, sabar. Tapi cepat lah dia call hang ni. Dia risau, mungkin lah. Aku tak tahu lah dia risau ke tak. Risau lah aku rasa. Bagus. Apa betul tadi? Bodoh tak boleh pula. Aku lagi aku cakap cakap. Halau dia. Amai sini aku halau. Bodoh tak payah. Jangan kau game perempuan. Right. Jom next. Wih, air kau beli. Air kau beli. Ni dia pegang macam call aku. Hello bos. Hello? Apa ni? Bos. Sekejap. Hello ya right. Bos. Saya kita lepak luar. Borak bawa pun tengah tak sihat sekarang ni tengah lepak dengan dia tengah medium pun dah malam pun nak pergi sana pun kita jumpa esok lah. Okey boleh. Alright. Sagi kekal dia. Lagi kekal dia balik. Aku baru. Dia bodoh tak bodoh. Dia dah gagal. Bos apa tadi? Ni bodoh. Dia seorang pun aku rasa ada konten ni lagi. Banyak dua perempuan. Ah boleh. Boleh. Dia cakap dia tak payah. Cepat. Tak ID. Tak jadi apa. Ayam bukan tu. Dia tu buat apa tahu apa. Kau FB apa tak sih? Okay, saya dah left. Hello? Hello, Syaitan Fiz. Salam. Bos Alfa ada telefon kes ke apa-apa tak? Tak ada lagi? Sebab tengok dia left group tu. Kenapa? Lepas tu lagi Aik ada call Nazrul. Aik ada call Nazrul. Okey. Katanya dia macam dia tak mau teruskan dah buat benda ni, buat promote ni lah team ni. Sebab dia down dengan dia punya view apa semua. Allah, apa? Itulah sebab itulah try call sebab tadi Aik baru call Nazrul tu call Kiss. Tak ada pula naik nombor dia. Aduh, sebabnya Aik yalah tadi dia cakap yang Alfa dah tak mau buat dah semua, dia dah down dah, and then dia rasa tak boleh nak grow ke apa. So sekarang ni dia nak tengok grup tu dia dah ni dah. Apa? Dia dah keluar grup dah tu. Sebab Nazrul call Alfa tak dapat. Tak, sebab adik jual kau tapi tak tahu nombor siapa. Oh, faham. Tapi itulah dia dah keluar grup tu kod ada dia call Kiss ke apa kau cakap apa. Sebab tadi katanya Aik dapat call. Tak ada pula. Alamak, sebab Tadi master premier tadi okey. masa Aik cakap sebab tadi dia post video sejam pun 500 So dia dah tak mau buat lah benda ni. Sebab dia kata kalau lagi lama nanti lagi susah. So better dia terus ni je. Lepas tu Abang Nazul kan? Dia kalau dah Alfa ni Nazrul pun macam takkan Nazrul nak gerak seorang, tak boleh. Nazrul pun memerlukan dia juga. Sebab benda ni kita buat each other, support each other, sama-sama buat. Lepas tu Abang Nazul cakap dengan dia. Tak, tengah call tadi, call memang tak dapat langsung. Nak suruh kita orang call ke? Boleh tak try call Alfa tengok macam mana? Okey. Takut dia akak call ke?
Okey. Cuba. Cubalah kau tanya macam mana. Lepas tu nanti apa-apa update lah. Okey. Okay, alright. Tak dia dia pukul. Marah aje. Ambil habang tak dia pukul. Oleh bobo. Yang ni dah aku. Ni ikis sekolah aku ni. Ni aku abang nak ni duk cerita lagi mai bawa habis aku. Kau kali guys. Kis dulu. Pika kau. Ya Allah. Ini yang cakap sini. Bila cakap kalau dia ada betik nama Aik, hang cakap ya, hang macam buat marah Aik. Hang cakap macam aduh bodoh ni serabut orang macam tu lah. Boleh. Aduh, sekolah aku pula ni. Aduh. Ui, tengok kalau sabut ni. Sabut. Okay. Hello awak Gis. Hello? Awak Gis. Assalamualaikum. Malam. Bos aku okey ke? Kenapa tu? Sebab tadi mana saya telefon Kis kata bos Afan tak mau teruskan. Tu siapa beritahu? Bos Nazrul beritahu. Dia tahu daripada siapa? Saya tidak tahu. Ya. Ada memang apa Afan tak mau teruskan lah. Sebab Afan tak ada lah cerita kat Bos Nazrul lagi. Ada Afan cerita kat Aik ni, mesti Aik beritahu Bos Nazrul ni. Serabut lah ni. Afan dah down. Sebab apa? Sebab view ke? Macam-macam lah. Kis ingat senang kau nak grow budak-budak ni. Ya betul. Tapi awal lagi ni Abang Afan. Ni macam maybe bug ke apa ke? Tak ada bak apa sampai 5 konten bak. Mana dah tahu sebab Abang Afan pun kan lama stop the video dot rating ke. Ni Kis ada mana? Tak ya Afan serabut ni. Aduh tak apa ni. Ni mesti daripada Aik ni. Tak apa Afan memang. Ha? Lepas tu Bos Nazrul tak mana sebab first Afan ke Aik. Aduh. Maybe lah Aik kabur. Maybe sebab Aik takut bos Alfa buat tindakan dalam emosi. Faham tak macam gitu? Oh dah aku serabut lah ni. Dah bye. Aik Aku nak ke Aik. Sabar lah. Encik aku ni. Aduh aku abang dah jangan bagi tahu Bos Nazrul ni sampai Kis pun dah tahu ni macam mana. Kis tahu? Oh, mesti Bos Nazrul kau Kis kau Bos Nazrul kau ni. Macam mana dia boleh tahu? Hampa ni dah lah aku sabut. Lepas tu hampa buat tambah lagi sabut aku. Bukan bos, kan tadi bos cakap yang suruh bagi tahu bincangan Bos Nazrul tu. Aduh, aku suruh bincang je, bukan suruh bagi tahu semua orang ni sampai Kis apa semua tahu. Aku tak beritahu. Aku nak tahu ni je. Aku nak tahu hampa dua tanya pendapat lelaki ni sampai perempuan bini kata apa pula. Aduh boy. Dah. Saya tak beritahu apa bos. Sumpah ni bos, saya tak beritahu bos. Okey, yang tak beritahu lah. Tak, saya beritahu Bos Nazrul je. Lain tak lah. Dia pun saya pun saya cakap, apa jangan duduk serabut, apa tanya nanti kalau apa nak tahu, tunggu je nanti masuk office. Itu je saya cakap. Hang bagi tahu Nazrul lah. Yang Bos Nazrul tahu lah. Saya baca sikat lah. Tak apa. Oh ya, aku tak boleh lah ni. Tak lah. Tu piko. Bekek tu. Ya, dia ada call aku. Hello, dah mana? dekat rumah. Rumah perempuan ni ke apa? Pika duduk siapa ni? Apa dia? Pika ada siapa kat rumah? Ikan mana? Oh, ada Wani. Apa nama Bos Alfa ada call apa-apa tak? Bos Alfa? Dia ada call ke apa ke tak? Tak ada. Tak ada kenapa? Bukan, sebab tadi Aik ada cerita kat Nazrul yang
dia tak mau teruskan dah benda ni. Apa? Siapa yang tak nak teruskan? Alfa. Bos Alfa lah tak mau teruskan. Kenapa? Aduh, sebab tadi apa yang Aib cerita tadi, dia, Apa dia? bukan sebab tadi apa yang Aib cerita tadi, dia ada problem and then view dia pun dah drop apa semua, so dia rasa dia tak boleh nak grow kan apa. Macam mana? Yalah. And then tapi nak suka dia tak angkat, tu yang problem tu. So takut dia ada call hampa ke apa semua, kok dia just nak bagi tahu hampa ke seorang-seorang ke, aku tak tahu lah, sebab aku call dia tak angkat, sebab macam mana dia boleh cerita dekat Aib. Dia cerita ke Aib yang dia tak boleh teruskan. So kalau dia tak boleh teruskan, aku pun macam mana, sebab aku memang memerlukan dia juga, sebab tu lah ada Nazfa, kalau Nazrul seorang ni, Nazrul dengan Alfa, so kalau dia tak boleh, aku nak buat macam mana ni? Oh, ni dia live group dia kan? Tu lah tu, dia ada live group tu. Ni betul-betul ke prank ni? Aku kena office lah. Ni kalau prank aku tak ada nak call hang, aku tak nak angkat call hang ni. Oh, sumpah. Tu macam mana ni? Aduh, tapi tak ada call apa. Tak ada. Memang tak ada. Sebab apa mah? Sebab Apa dia? Sebab apa? hello. Dengar. Sebab apa? Hello. Aku nak atur. Sebab apa tanya? Itulah kalau ambil pik aku ingat aku dengar semua tu. Dah, aku macam nak kata sebab tadi aku call Kiss pun dia cakap dia tak ada call Kiss. Okay. Jangan aku kena balik aku. Tak apa dia pula ni. Dia pula. Hello. Ni siapa ni? Oh ni, okay. Hello. Aduh, semua pakai dukun ni aku serabut ni sahabat weh. Aduh. Sabuk juga ni. Hello? Ya, saya dah. Ya. Kesalam. Awak. Awak kenapa? Kak Tira ada kat mana? Kak Tira kat office tapi dekat dalam ni. Kenapa? Bos Alfa okey ke tadi? Okey apa? Kenapa? Tadi bos Alfa okey kata sang bos Alfa keluar grup tau. Kenapa? Keluar grup mana? Grup talent official. Tak tengok pun. Lepas tu tadi bos dah suruh call. Dia kata ni bos Alfa macam tak mau teruskan dah. Bos Alfa call Aib. Lepas tu dia call Aib macam kata kita je. Aib kata nanti kes balik cerita lah. Tambah cakap pun ia letak lalu. Kau kat mana dah angkat. Tadi masa kat office dia okey je ke? Tadi okey je, beres je. Tapi tak tahu apa pun ni. Akis dah cakap dengan ni kau Nazrul kau. Abang Nazrul sebab kes kau Abang Nazrul dah akak. Sebab kes kau Abang Fadji kata gini je. Dia kata dia tengah serabut sebab view dia drop. Kau Akis nak cakap dengan ni Nazrul sebab dia ada je kat belah sana. Nah, dia tengok dah kot kes tu. Kis ada voice dia kau? Ada. Cek dia. Okey, jadi Tanya kat ya. jadi Kak Tira tanya dia. Okey. Okey, baik. Dia nangis dulu. Dia nangis. Marah dia kan tadi. Dia sebab air kan. Dah. Saya kita tengok voice dia. Dia cek bang. Dia voice apa ni? Air cek bang. Dia bincang ni. Dia banyak orang dia cek aku. 6, 7. Oh, dah. Apa ni Abang Nazrul?
ikut dah Bos Fadi. Lepas tu pun dia kata, dia tanya Kis tahu mana. Lepas tu Kis khabar Abang Nazrul kau Kis. Lepas tu dia kata dia khabar Abang Nazrul, dia khabar ke Ayib. Lepas tu dia macam dia kata Ayib lah ni beritahu bla 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 bla. Dia kata dia stres, view kurang apa nama sejam 5 jam berapa tu dia khabar dia duduk kat Kis. Lepas tu pun Kis katalah janganlah tu lagi awal lagi gitu. Lepas tu dia kata dia tengah serabu. Apa kata Abang Nazrul dia cakap dengan dia, kata yang kata yang awal lagi gitu. Tahulah. Alah, Abang Nazrul kena lama lagi. Abang Nazrul boleh kot tu dia balik. Maybe dia tengah down kot. Tak boleh awak keputusan macam dalam keadaan ini. Tahulah Kis. Tapi awal lagi dia Abang Nazrul. Sayang. Sebab kita buat sekat jalan tu. Mana tak ikut Abang Nazrul lah. Kalau Abang Nazrul rasa macam tak boleh, it's okay je. Dah lah, ikut lah macam mana pun. Apa dia siap suruh aku, saya ikut. Dok, kau balik Ayib kata ini apa kau dia betul-betul tak mau tu. Sini aku reply dulu lah. Hello, Yo. ada Afak dah call aku semua tadi. Dia memang stres gila ni. Lepas tu aku tak tahu macam mana. Hang siapa kat rumah? Hang ada kereta? Apa dia ada? Alah, hang main office kat aku boleh tak? Aku jam ni, sumpah aku jam aku tu. Aku tak tahu, aku tak ni. Boleh pun, sekejap. Ayah memang nak siap lagi pun. Boleh. Sebenarnya kita benda ni dia dah jadi lain. Dia dah jadi ni lain sampai nak prank seorang. So Ayib ni nombor bersungguh semua tadi sampai Ufah dah marah. Cuma yang lain bagus. Semua orang kata apa nama dia prihatin. Maksud dia macam dia ambil kisah. So sekarang ni untuk Wani dengan Betty tak ada masalah dah. Kita dah beritahu dah. Sekejap aku nak beritahu Kis orang ni. Tak apa, bagi tahu ni je. Check je. Alright. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Dia dah makan kat sini kata dia apa-apa tak update. Okey. Apa-apa abang rasa? Okey, baik. Alright. Okey, so sekarang ni Kita tunggu Ayib dengan Faiz. Faiz sampai. Okey. Alright, let's go. Dia kau cakap apa? Dia meeting. Dia nak meeting kau buat dulu. Betul? Siapa? Dia nak meeting cakap kan lah cakap fan. Defend. Oh, defend. Macam Apa dia cakap macam kita bilang pasal Ayib. Macam Ayib dia marah. Yang dia minta kan tak tolong cakap kat bos. Tu dia cakap tu dia call tu dia call cakap lagi lepak dekat rumah. Setelah ni cakap aku mula semua cakap Kis semua dah tahu. Cakap mana dia tu. A lot of boring math later. Kamu nak makan ni? Abang lagi nak makan dia ni. Dia cakap apa lagi kan? Tu je lah. Satu yang masih penting tu je lah. Dia macam tadi lah cakap tu tak boleh dengan kau, aku tak boleh nak grow apa semua. Aku tak tahu, aku sabut tak. Sebabnya benda ni baru mula. Nak tengok hasil tu memang tak boleh. Aku jadi masukkan je. Lagi pun aku tengok je belai apa punya profile semua alhamdulillah lah. Naik semua kan. Orang edit hampa tu pun bagi aku rezeki yang Allah dah bersyukur gila dah tu. Tapi saya sedia salah
Masalah Masalah bila kita tak tahu kat orang. Kita kawan-kawan yang macam buat kawan-kawan tu, biar kita semangat je. So, mungkin nak chill lah. Kes pun pandai berlakon. Bukan. Sini dulu. Aduh, awak tak dapat rekod. Awal kan kena. Awak ada goreng ni? Aku ada lama. Awak tak ada goreng lagi. Dia baru nak sembang tadi. Aku tak masuk kita no. Macam ni. Sebenarnya nak buat prank call jadi. Prank call. Nah, so prank call first Faiz. Lepas tu second Hang. Lepas tu dah pergi dah. Call Wani dulu. Wani dulu. Tak angkat. Sebab dia dah pakai number lain kan. Lepas tu call Kiss. Kiss pun dah serabut dah. Tu sajalah. Hang pula call Madam. Madam pula call aku. Aku pun suruh call apa. Jadi berilik pula. Itu bos, menitik mata rumah ni. Kalau berhenti. Saya dah serabut lah. Kita orang baru pergi Kia beli barang semua bilik. Kemar-kemar yang ni duduk serabut-serabut. Relax tu. Kemar bilik tu. Lepas tu yang depan tu call. Lah. Siapa cakap? Kenapa? Siapa? Istina lah. Ika lah. Saya sok. Apa ni? Macam aku pula marah hang. Ya Allah. Apa ujian ni? Sekarang ni. Ini prank ni. Tapi kepala otak anda prank nak kena marah. Yang marah siapa yang suruh dia? Weh, mak. Lepas tu Aib macam duk ni. Lepas tu ni cakap, jangan nangis. Lepas tu cakap, Saya pergi mandi dulu. Dia pergi mandi. Tak apa, kita siap pergi office. Kita bincang benda terus. Lepas tu bos call. Lepas tu on the way sini sesat pula. 10 kilo kita orang Pakai cakap kita. Ni office minta abang. Ni kan mengamuk pula. Yang tu pula Cakap Ajib ni tiba-tiba diorang marah kita lambat pula ni. Saya tekan minyak tu. So, ini jadi adalah prank Ayik bukan Rasmo. Tapi sekarang ni kan yang lain tak tahu. So dia dah call Hang kan. Dia pun tak tahu lagi prank ni. Okay, Hang cakap je Hang pun serabut. Hang cakap aku pun nak balik berak. Kalau hampa tak mau balik, apa pergi? Hampa stay dengan bos Azul dengan ni. Lepas tu biar dia tengok reaction dia. Lepas tu Hang cakap ini adalah prank je. Okay. Tapi jap. Kepada leader-leader ni dua, wait and see. Ni wait and see. Itu je saya boleh cakap. Wait and see. Happy. Ready. Alah, kalau tak ada happy takkan kami tak tahu. Cik baik aku dah nangis kat rumah tadi. Okey, lah ni hantu perempuan. Okay, meh. Serabut ni. Sebab siapa yang call Hang? Dia suruh hamba tidur lah. Dia cakap aku tak Tak apa, biar susah sebab ni telefon dia. Tadi Wani Wani nak pegang ni person. Hello. Aku sumpah malah serabut. Kenapa? Dia post semua duk tuduh aku, duk marah-marah aku. Saya nak balik Perak ni weh. Kenapa Serabut. Sumpah serabut. Pada siapa? Yang buang phone sampai nak naik tangan kat aku tadi. Yang buang Nazrul duduk ngamuk-ngamuk aku. Aku fikir orang tua. Terus kenapa ni? Aku serabut, sumpah serabut. Dia pun nak apa ni, nak bincang pasal konten lah, view lah. Lepas tu dah stres-stres nak berhenti, stop. Lepas tu nak kena ngabit-babit ke aku. Wih, panas aku bodoh sumpah. Hampa kalau dia nak duduk dengan tim macam ni, hampa duduk aku nak balik Perak weh. Sumpah cakap. Wait. Apa ni? Kenapa pula dia orang salah sangat? Kau buat apa? Aku tak tahu bodoh sumpah. Sumpah serabut. Asal dia naik tangan kan? Tak tahu aku sumpah. Aku dah imeh ni. Tak apalah, slow lah. Esok kita bincang balik. Wih, tapi hampa betul-betul nak tahu ke cerita ni weh. Aku sampai nak naik tangan tadi aku macam aku sumpah nak balik Perak weh. Ya, cakap lah apa ni cerita slow. Tak apa, calm down. Tak masalahnya sumpah serabut bodoh aku.
Kenapa? Faiz mana Faiz yang tu? Ada, dia ada sini. Tapi masalahnya, tak tahu. Betul hampa nak tahu? Apa? Sofla. Kenapa? Ini adalah prank! Ayolah. Weh, aku terkenal, weh. Tengok. Tak ada kerja ke korang ni nak pray-pray pagi? Burger aku dah terbalik dah ni. Dah apa? Astagfirullahaladzim. Dalam Rasulullah. Esok kan cuti. Astagfirullahaladzim. Ayy, siapa ni? Aku dengan Abang Nazrul dengan Abang Afar ni. Dengan apa dia? Tahu tak? Tahu tak? Mak aku dah baru post parcel tau. Aku nak call tau. Suruh jangan post. Oh, kira Pika nak balik lah. Bukan. Because mama post tu. Lepas tu bila Nazrul cakap je tu, dia cakap, aduh takkan nak kena return tau. Dia cakap macam-macam aku tak nak percaya dah tau. Ini. Okay, sorry. Sumpah jahat. Sumpah jahat. Okay, bye. Jangan bagi tahu Christina kalau dia call. Okay. Okay, bye. Weh, Kis kita pinjam duit. Dan duit lagi nak balik lah. Amboi. Sini tak ada duit aku nak balik semua. Berapa nak? Si dia nak kena beritahu. Berapa nak? Kita mau cak. So, kita ingin. Few inches later. Okay, guys. So, Guys, malam kita tengok konten semua kan. Pasal view tu. Dia fikir hari tiba-tiba nak berhenti apa cerita ni. Cakap betul yang cakap prank. Tapi percaya cakap hang tadi. Dia biar aku cakap macam ni. Prank ni macam relax aku mandi dulu. Lepas tu saya dah mandi. Lepas tu dia ketuk-ketuk cepat sikit. Cepat sikit. Jangan Ni dia macam relax lah. Mandi betul-betul. Tak dengar. Buka pintu semua penuh. Cakap budak ni kan mati kan tu. Orang dah takut sangat dah ni. So guys, Kiz dia tak angkat call. Tapi tak apa, nanti kita check dia. Kita beritahu dia lah. Betul. So, bagus lah semua. Yo. Sumpah bila hampa macam ni kan, geng perempuan semua rasa dihargai gila weh. Bagi gila doh. Tapi mereka ada orang rasa nak balik yuk. Nak ada orang. Sampai nak return Toto lah apa. Air tak ni. Air cakap kita kena bertahan dengan benda ni. Ya. Kalau tak prank yang ni pun uas-uas kat dalam kereta. Sekali tak prank. Itulah. Dah tahu sekali tak prank pusing kanan. Sampai 8 kilo. Siapa tak ingat jalan. Aduh. So, walaupun ni prank, bagus lah. Aku boleh cakap bagus. Gila, appreciate gila. Appreciate gila, yes. Nak berapa appreciate. NC tu yang saya bilang. Semua ambil berat, semua betul lah. Sebab apa yang saya dengan Nova cakap kan, first day tuan masuk, kita brief apa semua, ini first day tau. Kita grow sama-sama, kita naik sama-sama, tak kisahlah. Tak payah kisah pasal view ke apa semua. Asalkan kita buat yang terbaik, insyaAllah rezeki akan main kat kita. And macam saya beritahu juga, hampa semua dah edit talent saya dengan Akfar ni, talent Asfar ni, saya dah bersyukur gila. So thank you so much. And Harap hampa boleh support lebih lagi. yes, betul. So okay. Yang macam ni jangan support ni. Dengan support jadi betul aku balik betul. Ni jangan ni. Okay, so aku nak end konten aku. Cukup sampai di sini saja, geng. Jangan lupa support apa. Jangan lupa support kami, talent-talent Asfar yang baru lah ni. Balik betul. Kalau tidak, Bu Alfa balik perlih. Tanam sayur. Okey guys, Assalamualaikum. Bye. Aku nak buka burger.